Kumpau, betul ke safety factor design tali ni 2.44? Betul lah. Hari tu kan aku dah test. Ada video kot. Takkan aku tipu pula. Gila apa safety factor 2.44? Tak pernah dibuat dek orang lah. Betul ke ujian kau ni? Kau ni, aku pula yang salah. Betul lah aku buat. Aku dah pakai penimbang AWS ni kot. Accurate gila kot dacing ni. Takkan salah lagi. Hoi, bisinglah korang berdua ni. Aku nak tidur pun tak senang. Kau ni lagi. Nah ambil ni, aku bawa dari alam gaib. Seahawk Gatchery 20 dengan 30 pound. Test lah sampai korang puas hati. Tak usah duk bising-bising lagi dah. Yelah, tak payahlah marah-marah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello sahabat Slobi. Selamat kembali bersama Pendekar Pangau Channel di dalam episod ke-5 siri pencarian tali pancing paling gagah. Pada episod yang lepas, aku dah uji kekuatan tali pancing Seahawk Gatchery Braid 10 pound ni. Tapi safety factor yang aku dapat adalah 2.44. So bangau duk bising dekat aku. Dia duk kata aku test tak betul. Apa lagi yang dia tak puas hati aku pun tak tahu. Penat dah aku bergaduh dengan dia. Nasib baik kembar kami lagi seorang tu datang dan dia dah ada bagi cadangan dekat aku. So, untuk kali ni aku dah decide untuk buat lagi ujian tali dari jenama yang sama berkekuatan 20 pound dan juga 30 pound. Korang tengok betul-betul yang 20 pound colour kuning, yang 30 pound colour kelabu. So, nanti jangan pula korang yang kata aku kelentong. So, jom kita tengok berapa pula safety factor untuk kedua-dua tali ni. Alright? Sebelum tu, spek untuk kedua-dua tali ni aku dah tulis dekat atas tu. So, nanti korang tengok. Okay. Dan macam biasa, kalau nak buat ujian kekuatan dekat atas sesuatu tali, korang jangan tarik pada tali yang ada simpulan secara terus. Sebab apa jangan, aku malas nak explain kali ni. Kalau nak tahu, tengok pada video sebelum ni. Penat lah weh, asyik setiap kali aku nak kena explain je. Dah, jom kita start buat kekuatan tali ni. Woi. Ada ke tali jangan lupa bagi tahu woi. Oh, okey. Lupa pula. Untuk tali ni tak kira lah korang beli 10 pound ke, 20 pound ke, ataupun 30 pound. Semua sama je, semua RM15 je harga dia. Murah kan? Dah murah, jom kita test. So, jom kita tengok berbaloi ke tidak tali ni dengan harga yang aku beli tadi tu. Yeah, jom.
So untuk keputusan ujian kekuatan ke atas kedua-dua tali ni, pada pendapat aku, tali ni masih lulus dengan cemerlang. Keputusan yang diperolehi untuk tali 20 pound ni ialah 28.7 pound, iaitu mempunyai safety factory design bersamaan 1.43. And untuk tali 30 pound ni pula, breaking point dia ialah pada 37.1 pound, iaitu mempunyai safety factory design bersamaan 1.24. Nampak gayanya si Hawk ni cuma nak belanja korang pada tali 10 pound je. Tapi macam mana pun, kedua-dua tali ni masih still not bad dan masih berbaloi untuk digunakan. So pada korang yang poket tak berapa nak tebal tu, pada pendapat aku korang tak payahlah nak beli tali mahal. Korang beli je tali ni dah cukup berbaloi dan boleh digunakan. Pada pendapat aku, tali ni dah cukup puas hati. Tapi saya nak share something tentang tali ni. Walaupun hang kumpau kata tali ni berbaloi, tapi kena ingat, tak semua yang manis itu indah. Tetap ada negative side untuk tali ni. Cuba perhatikan, kekuatan yang ditulis adalah 10 pound, tetapi breaking point untuk tali ini adalah 24 pound. Perkara ini akan menjejaskan pancingan sahabat semua. Cuba bayangkan, kita setting poundage joran, mesin, tali dan juga gewang untuk 10 pound. Tetapi titik gagal pada tali yang digunakan adalah 24 pound. Maaf, saya tak berniat nak mengajar sifu-sifu semua tentang kesan negatif bila setting kita dah lari. So, jom kita bincang kesan negatif ni dekat ruang komen di bawah. Adios, wassalam.